Kedah tidak menghadapi krisis air yang kritikal kerana dua empangan di negeri itu cukup untuk kegunaan domestik dan pertanian. Pengurusi Jawatankuasa Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Negeri Kedah yang berhormat Badrul Hisham Hashim berkata, empangan Pedu di Padang Terap mempunyai kapasiti air sebanyak 71.57%. Bagi empangan Ahning di Padang Terap pula, mencatatkan jumlah takungan sebanyak 67.43% dan kedua empangan itu cukup untuk menampung bekalan air bersih dan pertanian. Katanya, rakyat negeri ini dalam keadaan selamat dan jika hujan tidak turun dalam tempoh 2 bulan, bekalan air ini mampu untuk menampung keperluan rakyat. Beliau berkata, air kedua-dua empangan itu juga dapat disalurkan ke sawah padi yang akan memulakan proses tanaman pada awal Mac depan. Tinjauan saya pada pagi ini ke empangan Pedu dan mendapat taklimat daripada pegawai MADA. Saya ingin menjelaskan bahawasanya tahap takungan air di empangan Pedu ni masih di dalam keadaan yang selamat dan masih lagi boleh support lah semualah untuk minuman dan juga pengairan ke sawah. Dan hasil yang saya dapat ni adalah difahamkan sebanyak 71.57% lagi di empangan Pedu ni. Nak kata tahap ni lah, air di sini masih dalam keadaan yang saya rasa cukup selesa lagi lah kalau nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Dan juga empangan Ahning kita masih lagi dalam tahap 67.43%. Jadi kedua-dua empangan ini masih dalam keadaan selesa lah. Dan saya dipahamkan ini untuk pengetahuan pihak petani lah, para petani. Tanaman padi musim pertama untuk 2014 akan bermula pada hujung Mac. Mana ada kita pihak empangan akan melepaskan air ni pada hujung Mac ni lah. Jadi kalau ikut di segi pihak MADA, mana kata di segi air untuk kita salurkan ke bendang-bendang ke sawah tu tidak ada masalah. Dan persentage yang kita guna pakai untuk air minuman cuma 10% daripada ni lah. Jadi saya ingat saya nak bagi tahu kepada semua lah rakyat Kedah supaya kita dalam keadaan selesa dan keadaan tidak membimbangkan lah. Dan kita berharap supaya kita semua jangan panik lah kerana apa yang berlaku di setengah negeri jiran kita tu. Tapi di Kedah ni kita alhamdulillah kita mempunyai takungan air yang masih mencukupi. Tapi walau macam mana pun, saya ingin menasihati orang ramai rakyat supaya dalam kita berdepan dengan musim kemarau ni, walaupun kita mempunyai takungan air yang cukup untuk kita salurkan kepada orang ramai, tetapi kita juga harus berjimat cermat dalam penggunaan air, jangan kita menggunakan air berlebihan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melawat empangan Pedu pada 20 Februari 2014. Turut hadir sama dalam lalutan tersebut adalah Juruteknik Kanan Empangan Pedu MADA, Encik Abdul Rahim bin Saad.